disebabkan permintaan tinggi lah terhadap lemak bakar. Itu angka dah bisa try dah dekat Bazar Ramadan Pangimon. Betul. Jadi craving, alhamdulillah orang rasa ni pada buat keluar. Okey. Lemak bakar. Lemak bakar dalam version nasi kepuk. Ya, betul. Lupa angka nak benarkan abang ni lah angka punya budak intake. Lil bro Amar. Kita kau ni Lil bro Amar. Okey lah, dia mesti banyak bagi angka lah bagi ni, bagi ni kicap. Kicap ataupun kopi pula. Bukan mahal tau. Ini ada kacang gajus. Ya, kacang gajus. Jadi tahu lah, ini mesti kuih api ni. Ni Pedai dia macam mana ni? Pedai dia? boleh lah, budak-budak boleh makan tu. Lain kan? Lain ke? Oh, jujur cakap, kalau di tempat lain berasak orang jangan lah. Tapi ni pedai okey kan? Okey eh? Try. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun lah Betul eh? Walaupun lah angka ni ada lemak yang banyak, tapi benda ni memang angka craving ni. Dia punya wangi aroma dia tu kan. Jangan. Dek. Lagi. Macam manggil, menarik ampang betul kan. Dan tak lupa lah tak puas dengan tempe. Boh. Main tak rasa tu, masih. Boleh. Nah kan? Jangan yuk. Nah. Lima ni. Ni kalau yang mana yang tak haji makan pedas, abang lima. Boleh try. Boleh try. Boleh cuba try test. Ya. Kapuk ni dua, sambal ni, dengan gaju ni, begini. Buh ni. Lepas tu, Penosur ni. ini, wak. Ini apa? Tofu ni apa? Biasa. Bubur. Bubur ke? Senang kan? Ya. Sedap tak? Kata kan? Oh. Badan kau terbalik. Kau dimai dekat sebuah Rasa. Cak dah bumbu dia maling tu. Jadi buang lah rasa pedas tu. Dia balance sama kan? Balance. Tebak ada. Sur. Ada sur. Sur kan? Sur. Ni apa ni orang ni? Kopi? Kopi. Janji tu. So kami nak makan